Pada pendapat aku, phone daripada Redmi ni, dia memang kategori special breed lah. Lagi-lagi untuk model Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Yelah, mana taknya, harga jualan dia tak sampai RM1,900 pun. But still overall spec dia tu, cukup sifat lah orang kata. Tapi kan Zat, takkanlah itu je yang best. Jom, aku kongsikan antara sebab lain kenapa phone ni super baloi dengan harga dia. So yang pertama adalah dari segi skrin. Bagi aku, skrin smartphone ni memang bertaraf flagship lah. Bukan sebab kualiti skrin semata-mata tau. Tapi sekarang, ia juga turut dilengkapi dengan ketahanan Gorilla Glass Victus 2. Jadi walaupun skrin dia jenis curve, kita dah tak perlu risau kalau katakan phone terjatuh ke, korang nak sumbat phone sekali dalam beg ke. Yes, skrin smartphone ni boleh je survive dan dia berpotensi lah untuk tahan dia bercalar. Dan bercakap pasal ketahanan, kali ini juga dia dah siap package dengan IP rating IP68 berserta features Wet Touch 2.0. So dengan keberadaan IP rating yang bagus, dia sedikit menjamin lah smartphone ni daripada alami kerosakan yang teruk. Terutamanya kalau kita seorang rider delivery yang selalu hadap hujan kan. Lagilah kita tak payah risau sebab feature Wet Touch 2.0 tu memang function. Even screen phone ni basah, dia still boleh detect tau jari kita dengan sangat baik. And last but not least adalah sebab features AI. Untuk pengetahuan korang, Redmi Note 14 Pro Plus 5G ni sebenarnya merupakan phone pertama daripada Redmi yang hadir dengan fungsi AI. Dan AI dia pun bukan calang-calang punya tau. Sekarang dia dah ada Gemini, Search, and ada juga AI untuk apps macam Notes, Gallery dan pelbagai lagi. Namun untuk aku sendiri, aku personally paling berkenan lah dengan AI Erase Pro dan AI Summary tu. So untuk AI Erase Pro, aku suka dengan features ni sebab aku kan jenis yang kerap bergambar. Tapi itulah, tak semua gambar yang ditangkap tu sempurna tau. Kadang ada je objek yang mengganggu. Jadi dengan feature eraser ni, aku dah boleh buang lah objek yang tak perlu wujud dalam gambar. Macam orang lain yang mengganggu atau benda ke kan. Yes, finally kita dah boleh padam semua tu. Lepas tu untuk AI Summary pun best. Let's say aku nak ringkaskan ayat tapi tak berapa mahir. Dekat sini, aku dah tak perlu susahkan diri. Just guna je features dalam aplikasi Notes dia dan AI akan bantulah untuk summarizekan nota yang kita dah buat. Menarik kan? So macam, bagi aku Redmi Note 14 Pro Plus 5G ni, dia memang full package lah. Ada spek yang superb, ada skrin bertaraf flagship, siap ada features AI lagi, dan yang paling gila, teknologi tangan lasak dia. Cukup awesome untuk kelam macam ni. By the way, kalau korang nak beli, aku recommend untuk beli sekarang sebab model ni tengah ada diskaun tau, sebanyak RM100 dan korang juga berpeluang untuk dapat free gift Xiaomi Band 9. Not bad lah. Offer ni sampai 30 April ni je. Tak lama dah. So, go check it out.